Kerusi sandaran untuk orang tua dan pesakit selepas strok adalah sangat mudah dan padat untuk menyokong pesakit yang dipasang di atas katil, sesuai untuk orang yang mengalami sakit tulang belakang. Tinggal di hospital jangka panjang atau keluar untuk melancong, berehat atau perlu duduk banyak. Kerusi ini boleh membantu orang tua dan orang sakit membetulkan punggung mereka di atas katil, makan dan berehat dengan selesa. Terutamanya di hospital, tidak banyak ruang. Kerusi mempunyai butang pelarasan yang hanya mengangkat dan menurunkan dengan mudah, mewujudkan banyak posisi baring yang selesa dan selesa. Alat ini sangat berguna dan kos efektif apabila anda tidak mampu untuk membeli katil perubatan atau tinggal di bilik perkhidmatan tinggi. Produk buatan Jepun, dengan reka bentuk bingkai yang diperbuat daripada keluri bersarut serbuk, tahan lama, anti karat, dimeterai di bahagian atas. Kain polyester bernafas, mudah menghilangkan peluh, tidak menyebabkan rasa tidak selesa rahsia seperti beberapa kerusi lipat, katil lipat biasa. Reka bentuk padat, mudah dilipat, boleh dibawa ke mana-mana, dibawa ke hospital, berkelah atau memancing.